Hey guys. Ya, sabar guys. Oke. Ini guys. Ini ya kru-kru yang orang lain bilang tuh. Ini besar, segede pagong. Gede. Ya, udah gede besar lagi. Wih, gendut dah. Ya, guys. Duduk ya. Kalian tengok nih. Orang tengok nih. Bapak gila besar dia. Besar tak batangan aku gini. Tapi imut, comel. Wih. Aku takut tu lah. Dia makan lahap tu. Okay. Tak. Dia takut dia. Jangan. Jauh. Okay. Relax. Tak relax. You say hi. You say hi camera. Situ kok boy gambar. Hah? Tuh. Notis. Jaga dia berat doh. Seperti beratnya si TH. Relax. Grow. Bercanda aku. Grow. Tapi ujungnya memang fakta pula. Memang berat sama ke. Suka pegang aja ya. Babak. Okay. So guys. Gambar boy. So, biasa guys. Okay guys. So sekarang kita say hi. Ya rabbit. Kau pernah tengok kan? Seri kamera dia belok. Kan sensor kan guna kan? Rabbit enteng kan? Ni rabbit. Tit. Nah. Rabbit. Ya, bisa aku try buka. Jangan. Hah? Aku mau try pegang dia. Oh ya lupa kata orang kunci pula. Mana boleh buka. Jangan kau gigit ya. Tangan aku. Comelnya rabbit ni seperti comelnya TH lah. Ya, comel dia ni macam sebiji comel je. Muka dia macam muka TH. Ya, memang fakta. TH kan memang comel. Dia memang bulan kan. Kau bilang. Jangan pegang. Tapi comel. Jangan pegang, nanti digigit tuh gel. Ya. So, kita pergi ke tempat lain. Okay guys. So sekarang aku ada pada pekan guys. Ya. Kalau pernah tahu ni memang aku target ke bagi pekan sebab pekan ni salah satu paling the best lah. Paling boleh korang tengok guru-guru kat sini kan. Ya. Okay, korang nak tengok guru-guru kan. Okay. Aku pusing kamera. Okay, gini. So, ini aku guru dia yang aku cakap sebesar gila tu. Besar. Segede bagong. Okay, so sekarang guru-guru lagi makan. Aku rasa. Kalau korang tahu kan ni kura-kura ni sekarang lagi tengah makan. So aku terganggu. So, yo, say. Sayonara. Bro, kau TikToker ke? Hah? Kau TikToker ke? YouTuber? Boleh ambil gambar ke? Boleh. Okay. Ready. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay.
Okay. Apa nama? Channel. Channel nama channel search kan Izzuhaili. Susket Zus. Izzuhaili ya. Okay. So Ini kejap. So alhamdulillah ada peminat. Di YouTube kan? Ya, Sekejap. saya pun ada YouTube, ada TikTok. TikTok pun ada? TikTok pun ada. Okay, jap mana? Okay. Okay. Thanks bro. Okay, jangan lupa ni lah, support lah. Okay. Saya akan mungkin sekejap lagi saya akan update ni ke YouTube lah. So jangan lupa support lah. Okay. Okay. Jadi tu korang macam nampak kan tadi tu ada ya ramai orang suka. Aku memang YouTuber, aku suka buat konten ya. Okay. So sekarang ya. Okay, kalau korang nak tahu yang so yang kat sini ni, tempat apa orang kata tempat apa untuk mendaftarkan. So bila dia akan start pada malam lah, tak silap aku. Dia akan start pada malam, so aku datang sini awal dulu. Petang-petang gitu tapi ramai orang tu. Tengok. Woi, bapak ramai. Okay, memang ramai ya. Memang ramai. So memang ramai ya. Apa? Okay. So memang ramai gini. So aku buat dia lebih lama. Jap. Aku kira jap lah. Okay. Damn, ada makanan. Bagai. Weh, banyak oh. Ada kuih belang lagi apa semua. Ini aku tak tahu ni. Kak. Saya mau tanya, kalau ni kuih apa ni, Kak? Tak, ni yang apa yang nama kuih ni? Kek lapis. Oh, kek apa? Kalau ni kek lapis. Ya, kek lapis. Oh. Boleh try kan? Boleh. Okay guys. So, aku akan try satu ni. Okay. Ni aku ambil satu kan. Yang ni betul-betul aku ambil satu. Masa. Apa? Tak. So, sengaja saya merakam ni untuk buat konten. Okay. Okey deh. Ya, sudah. Boleh rasa. Adalah. Tapi sedap pun rasa dia. Sedikit. Ni banyakkan keropok ya. Kalau ni banyakkan keropok ni. Ini yang selalu aku belanja tu si kasam. Ya, lupa aku. Kalau kasam mesti korang tak kena kasam siapa kan? Bapak. Shit. Wait. Why? Ada foto. Kocak. Mungkin aku rasa korang akan tengok meme aku gini kocak juga. Okay. So kita mula start pada berjalan ke sini. Okay. Wow, my god. Ramai orang tu. Wow, memang. Oi, bagai. Ramai orang tu. Ramai. Aku mau jalan pun sempit tu. Bagai. Alam nak bagas. Wei, aku. Adik. Hai. Jadi korang nampak di situ itu semuanya crush aku tu dari awal. Crush ya. Korang nampak itu crush ya. Okay, macam biasa. Okay, so mungkin aku tak tahu ni. Aku bingung aku mau beli apa ni sebab aku dah berapa kupon ataupun ya betul lah ataupun orang kata tu. Woi, okay, alhamdulillah. Okey. Jumpa lagi. Okay, so mungkin ala aku review. Okay.
Ini kalau perempuan suka tempat barang hiasan lah ni. Inilah perempuan suka ni. Tapi banyak kan makanan tu. Sedap pun. Sekalian pembinaan kita ada pertandingan cilik virtual. Okay, so Nyanyian yang mana anak-anak kecil kita yang berumur 12 tahun ke bawah Ini- akan berentak dalam bentuk pertandingan nyanyian untuk berebut Tapi- hadiah wang Woi, tunai. tapi Kalau tidak silap ini ke yang proses orang kata untuk buat macam mana? Tengok sini ya. Oh, wow. Cuma Ya, ya. Sebab kalau tadi mama-mama yang ikut pertandingan gubahan, oh ini dia cacing. bagi anak lagi untuk ikut pertandingan. Ya, sebab di camp ini memang terkenal lah ada Debrasia. Okey, tuan-tuan, sekali lagi pada petang pula kita ada pertandingan. Memang bingung juga. Bingung juga. Awalnya yang bingung sini sebab aku tak tahu Dia nak pilih salah mana. satu selebriti Banyak. Dia banyak baik. yang ada di Vendor sini. yang ada mengikuti Ya, Prismine. dia bawakan dia punya produk itu Tokmo. Tokmo ni apa? Dia kata dia kan. Tokmo adalah soset yang Aku kadang nak buat konten boleh tapi aku punya mip aku tak ada sebenarnya. Mip aku tak ada. Kalau korang dengar memang suara aku sini tapi suara aku memang tak ada lah sebab kan bunyi bising sebab ada kan bunyi konsert kat sini. So memang aku aku jujur dia sebab dia kat sini memang automatic concert ataupun tempat orang berceramah lah. So ini tempat orang. Okay. Jadi sekarang ni dia orang adalah Tiga apa kat sini? Lah. So yang tu tadi tu cikgu Syafina tadi. Sorry. Cikgu cakap aku. So okay, kita mulakan eksplorasi. Wih, susah. Jom kita mulakan kita punya perjalanan kita jap. Kita patut kita cari. Dulu tau. Yang salah aku cakap tu muka dia agak mirip dengan si TH kan. Dia dengar tu suara aku cakap pasal dia. Okay, so wow. So we cannot gitu. Tara. Tatarat. Banyak. Wow. Banyak. Nah, macam ni. Betul. Banyak betul. Perempuan memang banyak kat sini. Aku tengok perempuan mikir aku caci. Caci. Tak ada. Korang jangan Pak Arab lah. Ni. Oh, ini memang perempuan memang suka kah? Pakai baju gini. Sekejap. Aku tapi ya. Oh. Wow. My God, amazing. Wow. Ada pesawat kan. So, say. Banyak. Tapi ni semua di pameran. So, wow. Kak, yang ni apa benda ni? Dia macam Dia main game, jawab soalan. oh, dia main game. Tapi sekarang ada tak ada. Oh. Tadi tengah hari lah tadi banyak hadiah. Oh, okey. Tak. Cuma ni buat konten ni. Oh, okey. Ya, mau ni, mau review. Ya. Cantik kakak ni lah. Seperti orangnya. Ya. So, ya. Okay, kita review ini adalah craft tangan. So, ini adalah craft tangan. Biasanya aku rasa dekat sekolah macam pernah ada ke tak ada ke. Aku rasa macam ada tapi sekali. Craft tangan. Tak. Banyak coklat. Wow, KLCC besar. Dan wow. Mungkin satu kalau korang nak perlu tahu, kalau negeri asal aku lahir sini, Selangor. Memang Selangor. Tapi memang aku menatap Sabah. Okay. Tak ada bunga raya semua kan. Wow, cantik. So ada craft tangan. Wow, unit PKK. Wow. So ini apa benda? Wah. Hasil tangan peserta kita. Itulah Oh. crochet. Boleh tengok crochet tu? Oh ini dia punya crochet. Ah. Okay. Dia tulis
itulah kelas pendidikan yang ada di Kemas. Kasihlah Wow. iklan. Terima kasih. Okay. Alam-alam boleh kita review balik ni. Tapi aku boleh review kat sini sebab nanti kan aku akan buat review lagi satu tu nanti. Bila next episode yang bukan episode, aku akan buat yang part yang kedua. Sebab wow. Ni kalau aku nak buat part yang kedua ni jangan cakap memang agak makan durasi lama. Ya. Woi. Orang kata aku bukan senang untuk jadi YouTuber kau. Susah. Dah, aku tengok. Cantik dia ni. Cantik. Cantik dia punya craft tangan Cantik. Kemas tu. Flower lah. Wow. Bunga dia. Wah. Yang pandai diorang buat lah. Dan paling-paling kita dapat berjumpa ni kakak-kakak yang cantik ini. Say hi. Bye. Okay. So kita next pada gerak ke round seterusnya. Okay. Sekejap. Ini aku akan cut sekejap. Untuk aku ni. Stop. Barang. Bam. Tak, apa yang kita ada. Wow. Jadi kita sampai sini guys. Kita sampai sini guys. Oh, kita sampai sini. Ya, kita sampai sini. Tak, ni dia punya ruangan lah. Kalau orang nampak ini dia punya ruangan tapi dalam sejuk. Dia syurga. Okay. Dan kita lanjut pada perjalanan terus. Wow, aku dah senang buat jadi YouTuber. Wow, guys. Apa korang nampak? Wah. Aku sampai sini. Wow. Banyak So. Wah. So. Korang rasa mungkin aku patut aku beli ni ya? Kau rasa berbaloi ke kalau beli ni? Mungkin berbaloi je. Wow. Ni kita tengok lah. Wow, berbaloi. Macam biasa konten. Ya, konten YouTube. Korang buat apa kat sini? Sama juga? Beli kat sini atau dengan ceramah kat sini? Kita jalan di sini. Oh. Weh, korang Sama siapa? ya ni aku sendiri, aku solo. Bisa bawa ni? Wah. Kenal kami tak? Kenal lah. Of course lah kenal. Anjay. Kamu kan yang dari sisi petang tu selalu menegur. Pagi. Ya. Orang mana baik? Awak orang mana? Selangor. Okay, so Lapor. ini aku punya crush. Wow, my crush. Cantik. Ya, ini kami punya crush. Ya, aku punya crush. Wow. Korang. Tengok sana itu korang. Oh. Tapi tu cantiknya orangnya. Bidadari kan. Okay guys, mungkin korang rasa korang setuju kalau aku mengurat ni. Janganlah kan. Jangan pula aku sebagai YouTuber ni nak mengurat. Masih sekolah je, relax lah. Okay. So, kita belajar. Bye. Hati-hati jalan. Wah, so kalau korang nak tahu ni selalunya aku beli ni. Selalu tak gini kan. Ni selalu. Tapi okay, apakah korang rasa setuju aku terus beli ni ataupun beli benda lain? Okay. So, pada waktu ni aku akan cut. Aku akan buat persingkatan lah. Okay. So, di sini je konten yang aku buat. So, kalau nak aku buat review makanan, okay boleh, insyaAllah. Kalau ada masa aku akan review. So, jangan lupa like, komen dan subscribe YouTube channel aku. Dan jangan lupa pergi ke TikTok aku, Izahili, Pro Vija dan Izahili. Dan di situ saja dari konten aku. Jangan lupa
lupa like, komen dan subscribe. Dan jangan lupa follow TikTok aku. Dan jangan lupa follow IG aku. Nanti kan aku akan send balik aku punya video dan aku semua. Kalau link yang aku sebut tu nanti kan aku akan tampilkan bagian description dah. Okay. So, di situ saja dari aku, Kak Ilik. Dan salam. Waalaikumsalam.